Okey korang, dekat tangan aku CMF Phone 2 Pro. So, identity CMF ni basically dia device dari company Nothing. Dia punya identity dia warna orange dia yang sangat bagi aku garang lah. So, handphone dia, headphone dia CMF Headphone Pro. Lagi satu device aku nak tunjuk kat korang iaitu CMF Watch 3 Pro. So, basically inilah jam dia sebab aku rasa tahun ni kan memang hot warna-warna orange ni. And CMF macam biasa, actually CMF dah lama buat produk-produk warna orange. Cuma kali ni memang sangat stand out lah. So dekat tangan aku ada dia punya jam dia. Yang paling penting dia pakai screen AMOLED. Berarti dia tahan sampai 13 hari. So untuk first impression aku nak unbox dulu lah. Apa lagi kan sebelum aku betul-betul review. So let's go. Basically macam ni lah kotak dia. Very clean, very minimalist. CMF by Nothing Watch 3 Pro. Warna orange. So kita baca belakang dia. Design dia sleek, display dia AMOLED 1.43 inch, ada sport mode sampai 130 mode, dual band GPS so that korang boleh jogging, ada GPS, ada custom coach yang boleh ajar korang. Lepas tu bateri lah sampai 13 hari. Okay, so let's unbox it. Kita tengok dalam dia. The first thing korang akan dapat adalah cantiknya. Minimalist dia punya getah dia dengan dia punya watch dia korang tengok kat sini. So korang tengok bila nak di compare dengan dia punya phone dia memang sangat ngam lah. Warna dia exactly the same. So kita tengok dekat bahagian bawah dia korang akan dapat sekali dengan user manual. At the same time juga korang akan dapat charging. So basically dia charging pakai magnet lah kat belakang kan. And kita tolak tepi dulu. So kita buka. Ini dia punya jam lah. So basically korang kena ada apps Nothing X. So ini jam dia, cantik tak? And sini dia ada macam made rugged sikit, macam military pun ada. So ini dia punya custom dial dia, boleh pusing, boleh tekan. Ini dia punya bahagian bawah dia. So ini pula tali jam dia, korang kena pasang lah. Jom aku nak pasang jap. Pasang senang je, korang cucuk macam ni. Lepas tu korang dah siap. Lepas tu korang pasang lagi sekali macam ni. Lepas tu macam ni lah keadaannya. Ok, nak set up macam biasalah. Mula-mula korang kena buka Nothing X punya ni. Ni CMF Headphone Pro kan. So aku add device. And aku akan scan. Nampak tu, Watch 3 Pro dia dah detect dah Watch 3 Pro. Lepas tu right now kita pun connect everything. Nak pairing dia very straightforward. Let's say kalau korang ada device lain, korang boleh pakai apps Nothing X. Let's say kalau korang dah ada phone Nothing ataupun CMF, everything dah straightforward and dia akan auto detect. Macam biasa nanti from time to time aku akan start pakai and aku akan start experience jam ni. Soon aku nanti buat full review untuk aku bagi komen dengan jam CMF Watch 3 Pro ni. So macam biasa, let's say kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya, korang tanya aja. And jangan lupa stay tune for next video.